Antara dua kereta hatchback segmen B, mana yang kau minat? Jazz 1.5 2019 V-Spec ataupun Myvi Advance 1.5 2019. Tahun sama, CC sama, spek dua-dua spek yang paling tinggi. Yang mana kau minat? Kalau tanya market, confirm lah Jazz memang paling tinggi. Sebab harga dia pun mahal. Honda kan, brand Jepun. Myvi dia harga lebih rendah, lebih berbaloi. Tapi kalau tanya pendapat saya lebih memilih kepada Jazz. Sebab apa? Market value dia tinggi, sell value dia akan datang, saya pakai 5 tahun ke 7 tahun, mesti akan naik lagi. Sebab apa? Honda Jazz permintaan sekarang tengah mencanak. Tapi kalau korang fikir pasal maintenance, memang kena fikir kepada kereta-kereta yang macam national car lah. Myvi ni, maintenance dia lebih murah, barang dia senang dapat, and yang paling mudah sekali, kereta ni ada je dekat mana-mana dalam Malaysia. Okay? Barang Honda memang mahal sikit guys. Saya tak boleh sangkalkan, benda tu memang ada value dia lah. Tapi half cut dia pun banyak je. Kalau pandai cari, senang je. Okay? Join dengan community group dia, bersepah kau boleh dapat barang-barang dia. Kalau korang nak pilih mana? Bulanan 500 lebih, bulanan 700 lebih. Choice dekat tangan anda. Komen sikit, kereta mana yang menjadi pilihan hati korang. So guys, kalau berminat nak mencari kereta terpakai, boleh kontak saya Syahrin Sulaiman di Maf Auto, Charlotte guys.